Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membincangkan bagaimana teori kepimpinan kontingensi boleh diaplikasikan dalam kalangan pemimpin abad ke-21 dengan mengaitkannya kepada aspek networking atau jaringan profesional. Teori kepimpinan kontingensi menegaskan bahawa tiada satu gaya kepimpinan yang sesuai untuk semua situasi. Keberkesanan seseorang pemimpin bergantung kepada keupayaannya menyesuaikan gaya kepimpinan berdasarkan keadaan, tugas, organisasi dan individu yang dipimpin. Dalam era abad ke-21 yang dicirikan oleh globalisasi, kemajuan, teknologi dan perubahan yang pantas, pemimpin tidak lagi boleh bergantung kepada satu pendekatan kepimpinan sahaja. Sebaliknya, mereka perlu mempunyai jaringan atau networking yang luas bagi membantu mereka membuat keputusan yang lebih tepat dan berkesan. Pertama, networking membolehkan pemimpin memperoleh maklumat dan pandangan yang pelbagai. Melalui hubungan dengan rakan profesional, pakar industri dan organisasi lain, pemimpin dapat memahami situasi semasa dengan lebih baik. Selaras dengan teori kontingensi, maklumat ini membantu pemimpin memilih gaya kepimpinan yang sesuai mengikut keadaan yang dihadapi. Kedua, networking mengingatkan supaya keupayaan pemimpin untuk beradaptasi dengan perubahan. Sebagai contoh, apabila berhadapan dengan krisis atau perubahan teknologi, pemimpin boleh mendapatkan sokongan, nasihat dan perkongsian amalan terbaik daripada rangkaian profesional mereka. Ini membolehkan mereka menyesuaikan strategi kepimpinan dengan lebih cepat dan berkesan. Ketiga, networking membantu membina kolaborasi dengan perkongsian sumber. Pemimpin abad ke-21 sering berhadapan dengan cabaran yang kompleks yang tidak boleh diselesaikan secara bersendirian. Mereka perlu bekerjasama dengan pelbagai pihak seperti agensi, kerajaan, sektor swasta, institusi pendidikan dan komuniti. Dalam situasi ini, pemimpin perlu mengubah pendekatan daripada gaya arahan kepada gaya kolaboratif selaras dengan prinsip teori kontingensi. Selain itu, networking juga membantu pemimpin memahami kepelbagaian budaya, generasi dan latar belakang individu. Dengan pemahaman ini, pemimpin dapat menyesuaikan cara komunikasi dan pendekatan kepimpinan mengikut keperluan dan ahli organisasi yang berbeza-beza. Kesimpulannya, teori kepimpinan kontingensi sangat relevan dalam abad ke-21 kerana ia menekankan fleksibiliti dan kebolehsesuaian pemimpin. Dalam masa yang sama, networking menjadi alat penting yang membolehkan pemimpin mendapatkan maklumat, membina kerjasama dan menyesuaikan gaya kepimpinan mengikut situasi yang dihadapi. Oleh itu, pemimpin berjaya pada masa kini bukan sahaja mampu memimpin tetapi juga mampu membina dan memanfaatkan jaringan profesional yang luas untuk mencapai matlamat organisasi. Teori kepimpinan kontingensi mengajar pemimpin untuk menyesuaikan diri dengan situasi, maka networking pula menyediakan sumber, maklumat dan hubungan yang membantu pemimpin membuat penyesuaian tersebut dengan lebih berkesan. Sebagai kesimpulannya, teori kepimpinan kontingensi membuktikan bahawa keberkesanan seseorang pemimpin bergantung kepada keupayaannya menyesuaikan gaya kepimpinan mengikut situasi. Dalam dunia abad ke-21 yang semakin kompleks dan saling berkait, networking menjadi aset penting yang membolehkan pemimpin membina hubungan strategik, memperluaskan pengaruh serta mengakses sumber dan maklumat yang diperlukan bagi membuat keputusan yang lebih tepat dan berkesan. Akhir kata, dalam era yang dipenuhi perubahan dan ketidakpastian, networking merupakan nadi kepada kejayaan pemimpin. Pemimpin yang mampu membina dan memanfaatkan jaringan hubungan secara strategik akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan pelbagai situasi selaras dengan pemimpin teori kepimpinan kontingensi. Jelaslah bahawa semakin kuat networking seseorang pemimpin, semakin besar peluangnya untuk memimpin organisasi ke arah kecemerlangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.